Uh, Cikgu Duan, mungkin ke sini sikit sebab tak nampak. Baik, Cikgu Duan duduk sekali. Miss Hong panggil. Lagi. Cikgu Duan tak di sana. Tak di sana. Ke kanan. Tu, dia sangkut dekat tu dinding. Salah dinding. Tarik ke kanan. Ke kanan sikit. Ke kanan. Alright. Okay. Dia pendek ya. Okay, boleh? Apa khabar? Boleh je. Dah tarik dah, dia dah maksimum. Tak apa, sekejap je. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Miss Hong atas kehadiran TITL lah, untuk pendigitalan pemimpin madani. Jadi barisan pentadbir dan juga guru-guru serta murid. Saya akan bentangkan hasil kita punya pendigitalan di SK PNG yang mana saya bawakan hybrid school. Transformasi digital aspirasi PNG melestarikan setiap perkara tanpa sempadan. Baik, pengenalan dia adalah perhimpunan hybrid dan informasi secara maya selari dengan norma baharu dan era digital iaitu fizikal dan maya. Perhimpunan hybrid bermaksud perhimpunan secara maya di mana semua murid dan guru akan berada di dalam kelas ataupun di bilik-bilik khas dan juga semua informasi sekolah akan dipaparkan dari dalam kelas masa ke semasa. Kita pergi kepada latar belakang isu yang mana saya ambil 3 isu iaitu MMI guru dan murid apabila perhimpunan melebihi masa apabila ambil masa pergerakan. Bermaksud habis je dah letak on time. Kedua, daripada tapak perhimpunan ke kelas dah mengambil masa. Jadi yang kedua, risiko penularan penyakit HFMD, COVID dan influenza. So akan dapat mengurangkanlah. Yang ketiga adalah subjek sebab yang kedua tu penularan yang nombor 2 tu risiko penularan penyakit tu disebabkan masa tu HFMD terlampau tinggi dan kita punya sekolah ada kelas yang kena tutup. That's why kita buat hybrid ni supaya mengurangkan berkumpul. Dan yang ketiga adalah subjek selepas waktu perhimpunan burn begitu saja. Sebab dah ambil masa. Selalu perhimpunan mesti dia drag lebih daripada 30 minit. Itu yang saya tanya dengan para audien di IAB hari itu masa kurikulum, saya kata siapa sekolah dia yang betul-betul 30 minit waktu tu budak dah masuk di kelas. Kalau ada saya salute. Saya kata. So far semua akuilah masa tu. Mesti kita akan ambil lebih kurang dalam masa ada yang sejam pun kadang-kadang bila kita melibatkan penyampaian hadiah, ada pelancaran sesuatu mesti akan burn lah. Jadi apabila latar belakang isu tu diambil kira, rasional projek saya, MMI murid dan guru dapat dibendung dengan pergerakan dari tapak perhimpunan ke kelas. Yang kedua, fleksibiliti mengikut kesesuaian situasi seperti penularan wabak HFMD, COVID dan influenza. Dan yang ketiga, meningkatkan kebolehcapaian dengan memastikan murid dan guru dapat mengikuti perhimpunan di mana mereka berada. Wherever, dia orang kat mana, dia orang dapat akses. Yang keempat, menyokong pendigitalan pendidikan dengan memberi pendedahan kepada sekolah dalam penggunaan teknologi moden selari dengan peringkat abad 21. Means budak, kalau dia tengok negara luar, sekolah aku pun ada. Kalau dia, kat PNG pun dah buat macam ni. Alright. So kita tak ketinggalan. Jadi objektif dia adalah dapat menjimatkan masa dengan mengurangkan perjalanan dari tapak perhimpunan ke kelas. Yang kedua, dapat mengelakkan waktu subjek selepas perhimpunan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Dan yang ketiga, menggalakkan penggunaan teknologi komunikasi moden dalam urusan rasmi dan pembelajaran. Dan yang keempat, MMI guru dan murid dapat diatasi sebaiknya. Bermaksud kat sini saya buat serampang dua mata. MMI guru dan juga MMI murid terjaga. Dalam objektif tersebut, apa yang way forward saya buat adalah merancang program dari sumber yang sedia ada, iaitu daripada kutipan Digitathon bersama PIBG yang dapat kutipan sebanyak RM66,626.20 yang mana inisiatif pertama saya adalah menyediakan Smart Google TV di semua kelas dan bilik-bilik khas. Dan yang kedua, inisiatif dia adalah menambah Wi-Fi router
untuk capaian internet satu sekolah boleh dapat. Jadi kita menambah 9 wifi router dengan jumlah RM5,438 dengan 9 unit lah. Dan kita ada 26 smart Google TV yang kosnya berhampiran RM42,600. Jadi yang selebih daripada kutipan tu kita buat beli grill sekolah, wire dan sebagainya lah yang selebihnya. Okey, jadi daripada way forward tersebut, metodologi yang saya laksanakan iaitu dilaksanakan pada minggu kedua pada setiap bulan. Okey, yang mana minggu pertama kita bersemuka di tapak perhimpunan, kedua adalah hybrid, ketiga adalah minggu co-curriculum, maksudnya kita nak bagi apa sajalah pencapaian, dan minggu keempat adalah mentor-mentee. Ini dibuat dalam kelas. So, yang kedua dilaksanakan secara maya dalam kelas atau bilik khas. Yang ketiga, peranan guru adalah sebagai moderator, pengenali dan juga pemantauan teknikal. So, cikgu lah yang akan linkkan semualah dalam phone diorang. Dan yang keempat, peranan murid adalah sebagai peserta pengacara majlis dan pembantu teknikal. So, macam inilah. Dia akan bantu turut serta lah kalau yang perlu. Okay. Kemudian, ini adalah data projek respon guru dan murid yang mana pertama peratus keadaan PG. Mei tu berlakunya penurunan yang agak banyak sebabkan HFMD. Kelas by kelas tutup. Jadi kita dah hampir 2 minggu tak ada perhimpunan masa tu. Jadi kebetulan kita punya projek semua pasang TV dan juga router dah siap. Jadi kita nak run through terus kita jadikan dia adalah perhimpunan hybrid dan daripada situ kita dapat buat kawalan dan bulan Jun dia meningkat semula. Alright, dan seterusnya lah. Okay, dan apa yang kita lebih menepati kepada hybrid iaitu ketepatan masa. Dekat situ nampak perhimpunan hybrid lebih mendominasi daripada perhimpunan biasa. Maksudnya pemilihan guru dan murid tu respon dia pun ibu bapa yang menjawab sebab kita bagi pada kelas. So murid tu mewakili ibu bapa ataupun ibu bapa mewakili murid. Tak ada masalah. Ya. Yeah. So ini adalah data projek yang mana ini adalah data kuantitatif. Okey. Yang mana yang keduanya penyematan masa, gangguan persekitaran dan kawalan disiplin pun nampak lebih kepada hybrid. Lebih kata mendominasi lah. Jadi data yang seterusnya adalah data projek suara guru dan murid. Okey, ini adalah feedback daripada guru dan juga murid dan juga ibu bapa. Okey. Kebanyakannya memilih hybrid iaitu kerana perhimpunan hybrid lagi senang daripada perhimpunan biasa. Jadi ini adalah respon-respon lah. Kerana perhimpunan hybrid lebih baik dan menjimatkan masa, dari segi masa disiplin akan nampak lebih baik, tetapi dari segi rohani jauh ketinggalan mungkinlah sebabnya kita, tapi dia tak tahu kita buat tu bukannya every week. Okay. Kemudian memastikan memastikan peralatan yang digunakan berfungsi dengan baik, sistem internet yang laju untuk menggunakan itu adalah suara mereka. Jadi kita terima, saya screenshot sesuatu kita tak ada edit-edit. Okey, ini adalah telus dan yang paling ni pada saya perhimpunan hybrid dapat membantu murid-murid PPKI yang tidak suka suasana yang terlalu ramai dan padat yang membolehkan mereka tantrum dan emosi. So kita nak elakkan daripada every week kita dapat perkara yang sama, so kita cuba buat inilah supaya mengelakkan tantrum dan dia orang tidak beremosi lah. Jadi ini adalah data projek kualitatif. Dan cabaran dan penyelesaian yang saya ambil ada 3. Pertama, masalah teknikal. Internet perlahan. Maksudnya kadang-kadang tu bukan daripada router sekolah. Daripada pihak luar sendiri, TM yang kadang-kadang problem. Jadi kita tak dapat buat capaian. Okay, tapi langkah mengatasi kita pihak sekolah menambah router internet. So kita dah tambah tadilah. Okay, yang kedua, kekangan peralatan dan kos teknologi. Macam korang tengoklah apa yang ada je. Okey, tapi langkah mengatasi dia menggunakan peralatan asas tetapi yang berkualiti. Walaupun dia asas macam ni, tapi dengan kemahiran dan juga kepakaran Cikgu Maya, kita dapat akses semua satu sekolah. Still lagi kita boleh akses walaupun inilah dianya kan. Ada yang barang persendirian, ada yang barang sekolah, ada yang PSS punya. Jadi untuk sama-samalah. Okay, yang ketiga, tahap kemahiran teknologi berbeza. Yang mana belajar daripada tutorial penggunaan platform. Maksud dia mungkin cara penggunaan ni lain, cara bahan ni lain. Jadi kita serahkan kepada pakar. Saya tahu guru-guru kekuatan organisasi saya sangat bagus yang mana mereka akan belajarlah
Kalau tanya saya memang saya tak tahu, saya pun tak tahu kan. Tanya, jadi kita serahkan pada dia orang yang kadang-kadang tanya dalam Google lah kan. Okay. Secara tidak langsung keberkesanan projek. Yang pertama, isu beg berat dapat diatasi. Okay. Yang mana bila murid tak bawa buku teks, so kita boleh guna buku teks online lah daripada phone ke TV tadi. Kita dah linkkan. Yang kedua, memastikan 100% kelas mempunyai fasiliti ICT yang boleh digunakan bagi menjamin kualiti pembelajaran. Macam tadilah. Lepas tu, meningkatkan akses internet oleh murid yang pelbagai tujuan sebanyak 100%. So, macam tadi pun budak cakap, memang dia orang guna matematik, STEM semua. So, kita maksimumkan kegunaan. Dan meningkatkan data penggunaan e-delima murid dan guru melalui guru smart. So, macam cikgu masuk tadi, dah tentulah dia orang guna. Okay. So yang seterusnya, mesyuarat PIBG berlaku dalam dua situasi, fizikal dan maya. Kadang-kadang kita tahu parent nak datang mesyuarat PIBG ni memang susah untuk bersemuka. Jadi kita bagi link, so mereka memang akan masuk secara live dan kita banyak respon kita tengok kat situ. Baru dia orang boleh tak sekolah buat ni, baru kita nampak. Kadang dia orang datang semuka pun dia orang segan nak cakap kan. So bila dalam online, kita dapat dengar suara dia orang juga. Jadi seterusnya guru dapat meneruskan PDP tanpa melengahkan masa. Tadilah MMI terjaga, tak makan masa, and then habis je perhimpunan ataupun apa saja, terus boleh mengajarlah. Okay, kemudian tiada lagi rungutan daripada berbagai pihak. Okay, bermaksud tadilah kelas yang waktu lepas perhimpunan tu, kadang-kadang cikgu tu mengeluh, alah habislah waktu saya. Alah mengajar tak dapat. Ya, tambah contoh sains ada 3 waktu. Tiba-tiba perhimpunan sains 1 waktu. Kalau dah every week macam tu, macam mana kan? Cikgu pun lemas. Dan buat perancangan tak jadi-jadi ya. Aircon tak buka ke sekejap? Aircon tak buka. Okay, dan yang last sekali adalah rakaman boleh dijadikan arsip sekolah. So kita masukkan dalam YouTube sekolah lah sebagai arsip. So apa-apa parent boleh tengok, ni boleh tengok. Okay. Dan seterusnya, ini adalah impak yang paling besar yang mana apabila kita dah dapat rota internet tadi, jadi kita sepatutnya layak ke international. Memandangkan faktor keuangan hanya peringkat kebangsaan dan kita dah dapat sijil baru-baru ni pengiktirafan pelibatan satu saja sebab kita tak pergi ke UK. Satu kepala 10,000 kos dia. Jadi 8 murid, 8 yang masuk daripada stage 1, first level sampai macam tu dia tuliskan result kan. You are invited to play off qualified in UK. So kita tak dapat pergi ke UK lah untuk untuk second level. And then kalau tak ada sponsor daripada mereka. Tak ada. Saya dah telefon dengan pihak Ipoh, tak ada. And then kita telefon KPM pun, KPM kata tak ada. Telefon JPM pun, JPM kata tak ada. Telefon KPD pun lagilah tak ada. So kalau nak bantuan daripada keuangan parent, agak tinggi lah. Sebab 1 person 10k. So far itulah, bila kita internet dah okey, jadi murid pun selesa untuk jawab ikut keperluan dia, masa dia. Sebab dia pagi tu dia orang duduk. So kalau kata orang ni tak boleh, dia ada maksud dia sendiri. Dia exam, yes. Sebab kita dah ada Smart Go TV, so dia orang cikgu pun boleh guide perlahan-lahan. So seterusnya itu saja presentation daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey. Baik. Tahniah. Okay, salam sejahtera dan selamat pagi semua. Saya nak ucapkan tahniah dan sekali lagi saya nampak satu projek yang sangat-sangat baik dan tadi saya cakap tak pernah saya nampak di mana-mana sekolah lagi. Okey, so saya nampak di sini satu yang kata ada wow factor. Ada wow factor. Thank you. Okey. So daripada mula saya nampak isu dia yang dikenal pasti memang isu dia adalah sangat-sangat ketara untuk setiap sekolah. So bagi saya sekolah ini dengan pimpinan Puan Hidayah, memang saya nampak dia satu inisiatif yang membawa satu perubahan lah. Pertama sekali dengan situasi sekolah yang agak besar. Saya faham. Bergerak balik kelas dengan naik tangga memang dia ambil masa. So itulah satu inisiatif yang saya nampak bagus. Dan
projek ini saya nampak boleh membawa ke arah yang lebih ke hadapan. Okey, saya nampak semua ni sangat cantik. Mungkin cadangan saja. Masuk dalam pertandingan inovasi. Inovasi setakat ni ada tak inovasi? Hari tu macam nak masuk tapi saya It's okay. saya nak tunggu, bukan saya nak tunggu kolokium tu, kalau betul dah macam ni barulah saya rasa kuat. Masuk bila coming year 2026 punya pertandingan inovasi. Peringkat kebangsaan boleh masuk saja. Mana-mana inovasi yang nampak boleh masuk, masuk saja. Saya nampak satu boleh percaya sebab steps untuk pertandingan inovasi saya nampak semua ada dah. Dari mula tengok isu dia bagaimana, kena pastikan dia data-data semua ada sampai pencapaian akhir dia semua ada. So you all boleh masukkan video-video yang ada. Satu adalah saya nampak inovasi untuk cikgu-cikgu bagi sekolah. Memang ada. Okay. So untuk murid yang tu saya nampak tekangan tadi tu adalah keuangan. Ya. Okay. Keuangan bila sampai dah hantar mereka ke sana memang tersangkutlah di situ. Okay. Namun bagi tu yang saya tahu ada yang pertandingan antarabangsa tapi dia sekarang buat secara online. This one online lah tu. Jadi online kan? Online tapi dia sampai saya ya, semua macam tu. Hipo assemble tu ada juga tadarus Al-Quran peringkat kebangsaan malu PPIM. Ada. Ya, kita masuk. Okey. Okey. Ya, tak untuk ada antarabangsa. Ada kebangsaan. Nama mereka. Boleh, it's okay. Kalau kita mampu kita hantar. Kalau tak mampu kita cuba go in and then kalau ada pertandingan saya rasa dia hanya setakat online saja. Dia tak perlu pergi ke peringkat di sana. So saya nampak ada sekolah yang mereka berjaya sampai peringkat antarabangsa tapi secara online. So it's okay. So this is the first step you nak ambil. Saya percaya tahun depan ada banyak lagi you akan libatkan dalam program kita. Sebab ini yang English tadi tu English panel. Saya first time saya cabar panel English. Saya kata kenapa perlu berebut di peringkat daerah negeri? Kenapa tak cari peluang yang online direct untuk kebangsaan? So Azmin lah dia take a challenge and then dia kata tak apa GB I try and 8 orang yang terpilih kita masuk and then 88 qualified to UK. Tapi dia sebenarnya dia ada point. Kalau point dia Leona dia kurang 0.05 markah. Kalau dia lebih daripada 0.05 markah tu dia direct to final. Bila dia pergi final semua disponsor. Tapi Leona tak dapat. Kalau tak kita dah seoranglah wakil ke UK dan ditanggung sepenuhnya oleh pihak Itali di Itali. Ya. Dia tu mak dia mesej kan, mak dia kata dalam grup tu macam mana boleh tak sebabnya sikit kan. Tapi kalau kita bagi pada Leona semua qualified, 88 qualified. So not fair lah kalau kita bagi pada Leona je kan. Tapi kalau dia sendiri struggle dapat more than score tu, limit tu, so dia akan pergi, maksudnya dia layak lah ke Itali final. Ini untuk second stage. Baguslah satu pendedahan yang saya nampak. This is the first task lah untuk this school. I cuba untuk dengan pengalaman ni saya rasa tahun depan lebih mudah lagi kan. InsyaAllah. Ni fikir Koko pun dah nampak. Dah nampak. Hari tu saya ini baru-baru ni MPK Presiden MPKR. Dia pun buat satu projek Koko tapi dia sampai peringkat antarabangsa untuk pertandingan Koko online. Dia buat begitu. So dia percaya mungkin dalam permainan online tu Koko catur atau apa gaming lah. Gaming lah. Banyak gaming. Ada kan? Ada. So dia boleh sampai ke peringkat antarabangsa. Semua online. Hanya usaha cikgu-cikgu untuk mencari di mana itulah saluran tu. Saluran tu. So ada peluang saya nampak dengan bantuan semua, dengan kerjasama daripada cikgu-cikgu dengan bakat-bakat yang ada yang ni, saya nampak peluang yang sangat
besarlah. Boleh bangunkan sekolah ini ke arah antarabangsa. InsyaAllah. Thank you. Hopefully. Okay. So, well done. Saya percaya dengan pimpinan Puan Farah Hidayah dengan pemimpin semua. Puan Zaitun adalah fikir Koko. Encik Rizwan fikir Satu. Pentadbiran. PKM. 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 Okey. Yang kata nak pension awak siapa? Ni, itulah. Kenapa nak pension awak? Hmm. Next year. Nak pension next year? Optional. Di mana? Apa awak sangat? Tahun depan nak sign 65 dah. Tak sign 65 dah. Sebab saya pun ada masalah kesihatan. Dia ada. Saya rasa bagi ruang pada orang lain. Kalau Tapi kesihatan sebab betul. saya punya pengalaman tu takat mana saya ada, saya betul Boleh, surahkan. bagus. Ya. Betul saya benci. Ya. Good. Okay, komitmen yang sangat tinggi saya nampak. Bagus. Semangat tu ada. Semangat tu mesti kekal kan. Okay. Good. Itulah. Okay. So yang Cik Rizwan dengan siapa ni? Cik Gani. Yang dua ni orang muda tu. Mohon FPL lah. Ikut jejak. Ketua. Guru besar ni. Okey, jadi kita nak bakar pemimpin yang boleh membawa inovasi, membawa perubahan pada sekolah-sekolah yang ada sekarang. Sebab kalau tidak nanti kita tak nampak satu wow factor sekolah tersebut. Asyik benda-benda yang sama. So this is something very interesting kat sekolah. Saya percaya murid-murid kat sekolah ni pun seronok kan? Betul tak? Wan, seronok tak Wan? Seronok tak? Seronok. Ada peluang dengan berdiri kat sini cakap kan? Macam kelainan boleh pengacaraan secara online semua. Dia lah selalu jadi MC sekolah. Oh, ya ni. Wan. Tahun 6. Dah tahun 6. Dah. Tak apa. Dia masuk sekolah menengah teruskan dah. Dia berlakon. Tu tadi tu. Tu. Dua tak utama. Yang tadi tu yang sikit kebangsaan tu. Pidato kita, bercerita, dia makan. Tu kita punya apa panggil? Kita punya poster kebangsaan tu. Oh, yang ni. Dunia aku tanpa gadget. Tajuk dia. Very interesting. So saya nampak itulah satu kekuatan yang ada di sekolah ni dan saya percaya inovasi akan berlaku. Teruskan perubahan di sekolah ini dengan tambahan idea-idea daripada semua. Okey, mungkin guru besar ada idea begini. You all ada idea, saya percaya diterima idea-idea semua. So, bagi pandangan, beri sokongan, beri komitmen kepada pemimpin, saya percaya sekolah ini akan terus maju. Dan saya dengar peningkatan tambahan murid ini sedang berlaku. Ya. Itulah kekuatan sekolah. Kalau ada satu benda yang orang nampak Something. beza, saya percaya itu betul. Kalau anak walaupun dulu kita tengok keputusan IPSR, sekarang tak ada dah. Dulu kata Betul. keputusan IPSR baru okey, semua anak nak pergi sana, betul tak? Betul. Sekarang nak pastikan anak pergi sekolah mana, saya nampak yang ini lah kekuatan. Dan satu lagi untuk co-curriculum, kita dah menganjurkan pertandingan bola sepak bawah 12 peringkat negeri. Right. Ada guru yang ada yang Sebab saya cakap dengan PK dan saya cakap dengan Julati, saya kata kita tahu kekuatan murid kita tak akan dapat melayakkan diri sampai ke kebangsaan, tapi kita boleh dapatkan mereka ni bermain puas, kita anjurkan. So kita buat jaringan lah dengan sekolah-sekolah daripada daerah lain. So kita terus buatkan untuk peringkat negeri. So 12 tim hari tu. Wah. Ya. Tanya. Ini usaha cikgu-cikgu. Ada. Okay. So, ada banyak peluang, hanya bagaimana kita sebagai pemimpin, kita cari peluang yang ada. Kita tak nafikan cabaran, kita tak nafi isu dan
break the wall. Formula. Okay. Tahniah saya ucapkan sekali lagi dan saya nampak tahun ini dua anugerah yang guru besar dah bawa ke sekolah. Satu adalah perundangan yang ini masa penukia dan satu lagi adalah gadget. Yes, aku tanpa gadget. Dunia aku tanpa gadget. Sampai ke peringkat kebangsaan. Itu satu pencapaian sangat bagus. Menutup kena. Okay, so kita masuk ke sesi slot kedua lah. So yang ni Misong tak pakai. Sekejap. Dah on air belum? Oh, okay. Pakai. Okay. Aku kena rantai tu dia akan bunyi. Oh, apa tak? Selamat Dengar tak? pagi dan salam sejahtera. Sudah mula ke? Belum. Sudah mula? Belum. Wait, sabar, Amar, sabar. Tak sabar kan, Amar? Kita bersantai Cik saja Munir, kan? Tak lampu spotlight. Bersantai-santai kan? Santai, sembang santai. Relax je. Selamat pagi dan salam Dah sejahtera. on air Dah on belum? ke? Dah ke belum? Cikgu Maya ni tak bercakap je. Amak. Dah ke belum? Ah, Cakap je. Okey. Okey, Ma. Selamat pagi dan salam sejahtera. Serta selamat datang ke siaran khas TVPSS Misat Production. Suara rasmi Pusat Sumber Sekolah Kebangsaan Pinji. Siaran ini diterbitkan khas bersempena pelaksanaan pemantauan amalan baik pendigitalan sekolah. Kami amat berbesar hati menerima kehadiran pihak IAB yang sudi bersama warga SK Pinji pada hari yang penuh bermakna ini. Yang berusaha Puan Hong Buncing, pensyarakanan daripada Institut Amiluddin Baki, Cawangan Genting Highland. Yang dihormati Puan Faraya binti Abdul Hamid, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pinji. Saya Ahmad Zafran sebagai pembuka bicara. Izinkan saya menyambut kehadiran yang berusaha Puan Hong Buncing, wakil rasmi daripada IAB. Untuk menyampaikan beberapa perkataan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amar selaku MC kita. Kita buat sembang santai hari ini bersama dengan pensyarakanan IAB iaitu Puan Hong. Terima kasih Puan Hong atas kunjungan tindak lanjut lah daripada pendigitalan kepimpinan pendigitalan, dan saya berbesar hati menerima pendapat dan juga teguran dan juga apa sahaja penambahbaikan yang terbaik buat SK Pinji. Saya juga selaku Guru Besar SK Pinji mengucapkan jutaan terima kasih pada pihak IAB kerana memberi peluang dan juga ruang daripada mulanya kita asas, kemudian lanjutan dan juga pertengahan dan juga seterusnya lanjutan. So 3 fasa ni adalah sangat yang kita nampak on track dia, dan Alhamdulillah SK Pinji telah membawa satu perubahan dan juga hala tuju yang tersendiri, yang mana sekolah pun dah orang kata sedia maklum. Di kolokium kita pun dah menang ke anugerah platinum. Jadi terima kasih pada AB kerana memberi laluan, tunjuk ajar dan sebagainya. Jadi saya mengucapkan terima kasih jutaan kepada Misong kerana dapat guide kami daripada awal, dan juga pensyarah-pensyarah yang lain. Dan juga di sini kesempatan saya ingin mohonlah apa yang ada sekiranya Misong Puan Hong boleh bagilah kata sepatah untuk sekolah kami. Sekian. Terima kasih. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih acara Encik Amar. Okay. Adik Amar. Adik Amar. Okey, adik Amar yang pengacara untuk sesi santai-santai ni. Dan juga terima kasih pada Puan Faraya, Guru Besar SK Pinji. Dan saya nampak
sangat memberi satu yang perubahan yang amat besar pada sekolah ini. Dan saya juga terima kasih yang tidak dinampak di sini ada semua PK-PK ya. Yang cikgu-cikgu dengan murid-murid semua tak nampak di sini ada semua PK PK pentadbiran, Encik Rizwan, PK Koko, Puan Zaitun, PK Han, Encik Gani dan cikgu yang Maya Rudin dan Puan Murni. Okey, mereka semua ada bersama-sama dengan kami di sini dan saya nak ucapkan terima kasih pada semua atas kesudian menerima saya dalam lawatan TITL ni. So saya nampak satu perubahan yang sangat-sangat bagus untuk sekolah ini dan saya juga nak ucapkan terima kasih pada guru besar yang memimpin semua guru-guru sekolah ini untuk meningkatkan pencapaian sekolah ini, terutama sekali penlibatan murid-murid semua. Saya nampak satu usaha yang sangat baik di mana satu projek yang dikata hybrid school. Okey, hybrid school yang ni saya nampak telah memudahkan semua cikgu-cikgu dengan murid-murid, terutama sekali kita nak jimatkan masa MMI, terutama sekali waktu perhimpunan. So itulah satu projek yang saya nampak sangat memberi impak pada sekolah ini ya. So teruskan usaha ini dan selain daripada perhimpunan ini saya nampak satu inisiatif di mana pembelajaran abad 21 yang kini sedang berlaku. Okey, tadi saya bersempatan masuk ke kelas 5 cemerlang dengan 5 gemilang. Okey, tahniah saya nak ucapkan pada semua dan saya bersempatan berkomunikasi dengan murid-murid tadi dan dapatan daripada murid-murid saya nampak mereka seronok ya, betul. Satu cara pembelajaran yang sangat menarik yang memang pada abad yang ni memang sesuai lah. Murid seronok tengok bukan cikgu-cikgu saja bercakap tapi daripada windscreen atau video-video yang dipaparkan tu memang satu inisiatif yang saya nampak sangat bagus. Okey, saya percaya anak-anak semua seronok belajar kan? So itulah cara kita nak galakkan murid-murid tertarik dengan PDPC, cara pembelajaran dan juga kehadiran murid-murid ke sekolah. Okey, so datanglah sekolah adik-adik cikgu-cikgu sentiasa akan bagi satu pembelajaran yang sangat menarik kepada anda semua. So, belajarlah bersungguh-sungguh dan datanglah sekolah-sekolah setiap hari. Okey? Dan kalau ada peluang anak-anak semua dan cikgu-cikgu semua, kita bawa ini sebab yang ini satu inisiatif yang sangat bagus secara online. So, kita boleh galakkan cikgu-cikgu dan juga anak-anak murid terlibat dalam pertandingan antarabangsa. Okey? Dari peringkat kebangsaan dan sampailah ke peringkat antarabangsa. So jadi usaha semua, komitmen semua dan anak-anak semua libatkan diri dalam pertandingan yang akan diadakan secara online dan saya percaya cikgu-cikgu akan membimbing murid-murid semua. Okey? So semoga cikgu semua dan warga sekolah ini dan anak-anak murid semua dapatlah meningkatkan kecemerlangan sekolah SK Pingji ini ya. Okey, so tahniah semua. Saya nak ucapkan semoga sekolah ini terus maju ke hadapan. Okey, tahniah. Terima kasih. Seterusnya. Tukar moderator pula. Okey. Silakan. Okay, Wan pula. Big Wan. Hello, selamat pagi yang sejahtera. Saya Wanda Zahra Balkis, pengacara anda pada hari ini. Hadirin dan penonton yang budiman, TVPSS Pensiap Production merupakan saluran penyiaran rasmi yang diwujudkan oleh Pusat Sumber SK Penji sebagai wadah komunikasi dan perkongsian maklumat antara warga sekolah dan masyarakat. Ia juga berperanan menonjolkan pelbagai aktiviti inovatif sekolah serta usaha berterusan dalam memperkasa budaya ilmu, literasi maklumat dan pembelajaran digital dalam kalangan murid. Melalui siaran ini,
Kami menampilkan pelbagai program yang mencerminkan kesungguhan pihak sekolah dalam menjayakan aspirasi Kementerian Pendidikan Malaysia, khususnya dalam memperkukuhkan pendidikan berkualiti dan pembelajaran abad ke-21. Boleh tak saya nak tanya soalan? Boleh? Okey. Sejujurnya, Mhm. Puan, apakah harapan Puan untuk meningkatkan lagi untuk membawa TV PSS, Princess Production, ke peringkat antarabangsa? Okey, satu soalan yang sangat menarik. Okey, saya memang ada banyak peluang. Okey, memang ada banyak peluang yang boleh bawa sekolah ini ke peringkat antarabangsa. Hanya usaha cikgu-cikgu semua dengan kepimpinan Guru Besar Puan Hidayah. Okey, carikan mana tempat yang ada mungkin kita boleh tanyakan pada peringkat kebangsaan atau antarabangsa yang selalu wawarkan pertandingan yang tadi saya sebutkan, iaitu adalah terutama sekali dari aspek kurikulum, koko. Itulah satu peringkat, satu bidang yang boleh libatkan murid ke peringkat antarabangsa. Hanya satu benda adalah komitmen cikgu-cikgu yang boleh membawa murid-murid kita ini ke arah antarabangsa. Okey? Terima kasih. Okey, rasa itu saja. Ada lagi Wan? Tak ada. Okey. Okey. Rasa itu saja sembang santai kita pada pagi ini bersama dengan pihak IAB Cawang Genting Highland iaitu Puan Ho. Jadi itu saja daripada kami, daripada TV Inside Pinji. Jumpa lagi. Bye. Bye. Assalamualaikum.